huruf sin. Hari ni kita sambung kita syarah manzumah li al-Fatihah dekat muka surat 46 huruf sin. Okey, baca. Huruf sin. Telah berlalu penjelasan makhraj dan sifat huruf sin. Huruf ini dikeluarkan sebagaimana pada saat kita mengucapkan huruf S. Namun penting untuk menjadi perhatian bahawa secara umum huruf S yang diucapkan orang-orang Indonesia ataupun orang Malaysia lebih dekat kepada huruf sad daripada ke huruf sin. Itu orang Indonesia kot. Kita memang S betul lah. Demikian yang kami dengar sendiri dari para syekh saat mengoreksi bacaan, membetulkan bacaan. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahawa di antara kebiasaan orang Indonesia adalah membaca sin dengan sad. Taful lisan tu apa sifat dia tu? Al-hams, al-jaw, al-rakhawah, al-istifal, al-infitah, al-ismat, al-safir. Al-hams apa? Dalam bahasa Melayu? Udara keluar udara. Udara terlepas. Rukhawah, suara terlepas. Suara terlepas. Al-istifal, istifal tak apa ingat sangat. Istifal, lidah merendah. Lidah merendah. Istifal punya lawan dia? Lawan dia istilah. Lidah meninggi, lidah mengangkat. Al-infitah, terbukanya mulut. Akan itibak, penuh mulut. Penuh mulut itibak. Yang tu terbukanya mulut. Dia tidak penuh. Al-infitah, terbukanya mulut. Okey. Al-ismat, ismat, pengucapan dia agak, kalau dia bertemu antara geng-geng dia tu, ismat tu payah, agak susah sikit untuk disebut. Okey. Huruf-huruf ismat apa dah? Apa dulu dah? Huruf ismat selain daripada farmilub lah. Izlaq, farmilub. Selain daripada tu semua al-ismat lah. Farmilub tu maksudnya senang disebut lah. Farmilub kan dia duduk di bibir, senang nak keluar dan senang pengucapan dia. Kan? Ingat aja. Bila huruf-huruf di bibir, senang untuk dikeluarkan. Sebab dia dah depan muka pintu dah. Mulut bin, lan, nun tu dah hujung lidah dan bibir. So maksudnya dia maknanya di bawah apa? Bukan al-ismat, apa dia? Lupa dah. Ismat agak sukar untuk pengucapan yang agak sukar untuk dilafazkan. Tapi sebenarnya tak sukar. Tapi kalau dia pokok ismat tu payah sikit lah. Macam huruf suara. Izlaq. Nah. Okey. Ingat macam tu dan di mulut. Mana dia di pintu nak keluar je. Nak keluar. Sebab dia duduk depan je. Okey. Safir, dia ada apa? Dia keluar desiran. Ada desiran. Ataupun siulan. Siulan. Okey, siulan. Siulan tu macam mana ada orang bersiul, tak ada. Dia keluar berdesir lah. Okey. Okey, sifat-sifat huruf sin sebagaimana disebutkan Syekh Ali Al-Baisusi sebagai berikut. Lisin rikhwun thumma samtun suffilat hamsun safiru ya fata wanfatahat. Huruf sin sifat-sifatnya adalah rukhawah, kemudian ismat dan istifal. Hams, safir, wahai pemuda, juga infitah. Beberapa kekeliruan dalam pengucapan huruf sin antara lain menebalkannya menjadi sad, melemahkan rukhawah dan safirnya, mencampur suara sin dan suara zai, mencampur suaranya dengan huruf tha. Berkaitan dengan lahan pada huruf sin,
Imam Nawawi dalam Al-Majmu' mengutip peringatan dari Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Di antara perincian permasalahan penting yang telah disebutkan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini dalam kitab At-Tabsirah yang berkaitan dengan huruf-huruf dalam surah Al-Fatihah. Di antaranya adalah perkataan beliau, syarat mengucapkan huruf sin dalam basmalah dan secara umum dalam seluruh surah Al-Fatihah hendaknya mengucapkannya dengan sempurna, murni, tanpa tercampur dengan suara huruf selainnya yang keluar dari hujung gigi seri atas, yakni hujung lisan dan hujung gigi seri atas. Maksudnya tanpa tercampur dengan huruf-huruf selainnya yang keluar dari hujung gigi seri atas. Okey, hendaklah diucapkan dengan sempurna. Sin. Kerana apabila lidahnya tidak bisa mengucapkan dengan benar, nescaya suara huruf sin tidak akan keluar dengan sempurna. Melainkan tercampur dengan kalau sebut huruf sin, gigi tu dia ada melekat antara gigi atas gigi bawah. Sin. Sin. Yang maknanya kacik gigi lah. Sin. Sol. Kalau sok, dia kacik tapi bukan lidah. Dia biasa tu je debat apa sin nipis sok sebab dia satu makan. Ada setengah orang dia pelat sin saya jadi saya kan ada pelat juga tu lidah tak betul kan. Lidah kalau mana ada lidah pendek rasa boleh buat biasa tu lidah panjang lebih tu. Dia kalau huruf sa lidah keluar. Lidah keluar. Sebab orang kata kalau orang sebut pelat tu dia kata lidah pendek apa dah terkeluar lidah tu. Tak Maiwan. Nak sampai. Tak ada sebab dia tak tahu letak lidah je. Kalau dia tahu letak lidah tak ada masalah. Sebab dia jangan ikut ABC memang tak tahu lidah kat mana-mana, dia asal sebut je kan. Tapi Al-Quran tak. Lidah, tepi lidah, hujung lidah, tengah lidah, semua rongga dalam mulut. Kan? Gigi atas, gigi bawah, halkung, lidah kan dari hujung rongga kerongkong, rongga mulut, semua ada peranan. Tapi kan kita sebut alif bata pula. ABC dah tak ada masalah. 1, 2, 3 tak ada masalah. Main keluar je kan. Tapi Al-Quran tak. Itulah hebatnya ke Al-Quran. Maknanya kita tahu lidah tu. Hujung lidah, tepi lidah, tengah lidah, lidah ke atas, lidah, tengah lidah. Bila kita dapat tu, barulah bacaan kita tak salah gitu. Okey. Apabila lidah seseorang tidak bisa mengucapkan sin dengan benar sampai mengubahnya menjadi huruf sa, ketahuilah bahawa orang yang sudah fasih tidak sah salat di belakangnya. Namun apabila lidahnya mengalami gangguan yang ringan tanpa mengubah suara huruf sin, tetap sah bermakmum padanya. Ini adalah daripada rujukan Al-Majmu'. Al-Majmu' kitab siapa? Al-Majmu' ulama kan? Seluruh ulama kan? Tu Imam Nawawi tu. Imam Nawawi kan Al-Majmu'. Rasanya Imam Nawawi. Boleh kat atas tu. Majmu', Al-Majmu'. Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Betul lah tu. So baru nak mengikut pandangan Syafi'i, tak boleh lah sebenarnya orang belakang yang huruf sa, sedangkan ada makmum yang boleh sebut huruf sin dengan betul. Tak boleh, sebab itulah orang duk selalu cakap imam-imam dengan apa masjid ni, pergilah belajar, jangan tak belajar. Sekarang anak apa makmum lebih memang banyak imam banyak salah. Al-Fatihah tu penting lah sebab dia rukun kan, kena baca betul lah. Dia Alhamdulillah. Kemurungan pula, bukan segala puji. Segala kepedihan pula, ya Allah, ya jauhnya pergi. Kalau keperitan, kesusahan makna dia tu, boleh macam-macam makna. Kalau sebut huruf ha. Sedangkan dia ha dengan ha. Segala jenis pujian lah. Lebarkan mulut aja ha dengan ha. Lebar mulut jadilah ha. Kalau tak lebar jadi ha.
Alhamdulillah. Jauhnya. Okey. Tahsin Bismillahirrahmani. Penyusun mengatakan walla mubismillahi la tagunaha warra'u firrahman sun tafkhimaha. Dan huruf lam pada lafaz bismillah jangan engkau gunnahkan, dan huruf ra pada lafaz ar-rahman peliharalah tafkhimnya. Okey. Baik-baik ini memberikan peringatan kepada kita untuk tidak menggunnahkan huruf lam pada lafaz jalalah. Menggunnahkan maksudnya kita panjangkan lah. Tentu aja. Alhamdulillah. Bismillah. Oh tu salah kan? Tu menggunnahkan lah basically. Kita memanjangkan lam tu. Cara mengucapkan dan beberapa peringatan secara umum untuk huruf lam telah diuraikan. Begitu pula beberapa hal yang dapat membantu kita mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi saat mengucapkannya. Pada lafaz basmalah, huruf lam didahului mim kasrah. Artinya lam harus dibaca tipis. Begitu pula huruf mad yang berada di setelahnya. Kerana sebagaimana telah diuraikan bahawa huruf mad selalu mengikuti huruf sebelumnya, baik dari sisi tafkhim dan tarqiqnya. Huruf ra juga telah berlalu penjelasan cara membaca dan beberapa peringatan umum yang berkaitan dengannya. Pada bait ini beliau memberikan peringatan dalam persoalan ketebalan huruf ra yang memang dalam praktiknya sering dibaca tipis. Atau sebahagian orang kadang membaca huruf ra bertasydid dengan dua sifat yang berbeza. Padahal saat huruf telah mengalami idgham yang mana dalam mushaf ditandai dengan adanya tanda tasydid, artinya ia telah melebur menjadi satu baik makhraj ataupun sifatnya, sehingga huruf ra bertasydid harus dibaca sesuai dengan sifat-sifat huruf yang kedua, yakni huruf ra yang berharakat. So maksudnya dia kena baca huruf ra tebal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerah. Rahman. Rahman salah lah. Rahmanirrahim. Kalau bila huruf ra dia ada tasdid, tengok pada baris dia. Tapi kalau ra tidak bertasdid, tengok pada huruf sebelum dia. Baris apa. Gitu. Kalau dia bertasdid, tengok baris dia. Sama dia tebal ke nipis ke. Kalau dia ra tu baris di bawah ada tasdid, jadi ri, dia tidak tebal. Okey. Jadi sambungan adalah huruf ha. Huruf ha. Huruf ha adalah al-hams, al-rukhawah, al-istifal, al-infitah dan al-ismat. Jadi semua huruf yang ringan kan? Semua ringan. Ha ni semua ringan. Huruf yang berada setelah huruf ra adalah huruf ha. Telah berlalu, kecuali inilah ismat lah kan? Ismat dia berat lah sebab dia susah sikit nak disebut. Huruf yang berada setelah huruf ra adalah huruf ha. Telah berlalu penjelasannya secara umum. Huruf ha adalah huruf yang dikeluarkan dari tengah tenggorokan, daripada kerongkong lah. Tempatnya pada bahagian katup epiglotis dengan cara menekannya sambil menghembuskan suara udara. Ha. Mari kita tekan lah bagi dia tutup, bagi susah sikit nak sebut lah. Macam susah sikit lah nak sebut kan. Huruf ha daripada sampai dulu sampai sekarang pun belum boleh sempurna lagi. Bagi tahu tu caranya kita kena tutupkan epiglotis tu. Mari kita tekan. Ha. Kalau macam ha dia macam memang terbuka lah, kita rasa terbuka sikit kerongkong kita kan. Okey. Apa disebut Ar-Rahman? Ni Ar-Rahman sampai sekarang nanti tu Mi tak boleh nak bunyi. Ar-Rahmanirrahim. Apa tu? Mi tak boleh nak keluar biar jelas. Macam Mi tak tahu lah dah buah praktis tak boleh juga sampai sekarang tak boleh. Kena macam mana cakap memang dia kata betul lah, kena tutup kita punya ni kerongkong. Ni je. Moh, kata moh je dah. Kata sini.
Muhsinin. Muhsinin. Min tak boleh nak sebut. Tak boleh. Nampak nak belajar macam mana tahu. Tak korang susah nak buat macam mana? Dimaafkan insyaAllah. Yang penting kita usaha. Sifat-sifat, macam mana? Duk praktis sama tak jadi. Anak-anak murid ni semua sedap tu. Kaedah tak boleh sampai sekarang tak boleh tu. Tak apa insyaAllah. Okey, sifat-sifat huruf ha sebagaimana yang telah disebutkan Syekh Ali Al-Baisusi sebagai berikut. Lil ha samtun rikhwatun hamsun ata wal infitah al-istifal ya fata. Huruf ha sifat-sifatnya adalah ismat, rakhawah, hams, juga infitah, al-istifal, wahai para pemuda, fahamilah. Huruf ha pada lafaz Ar-Rahman berada setelah huruf ra yang merupakan huruf tafkhim. Berhati-hatilah menebalkan huruf ha disebabkan pengaruh dari huruf ra. Sebagaimana berhati-hati dari menipiskan huruf ra disebabkan kita ingin menipiskan huruf ha. Beberapa kekeliruan dalam pengucapan huruf ha antara lain mengubahnya menjadi ha atau kha, menebalkannya, melemahkan rukhawah dan hamsnya, tidak memperjelaskannya terutama saat berdekatan dengan Huruf ha dan atau ain. Ha atau ain. Huruf yang berada setelah ha adalah huruf mim yang diikuti mad. Telah berlalu penjelasan huruf mim dan mad secara umum. Poin penting yang harus diperhatikan adalah jangan sampai menebalkan mim beserta madnya dan jangan sampai membacanya lebih dari 2 harakat. Okey. Rahman. Tahsin nirrahim. Kadha kamithlul qawl fir rahim wal waqfu fiha kamar rajim. Begitu juga seperti perkataan pada lafaz ar-rahim dan cara waqaf pada kata tersebut sebagaimana pada kata ar-rajim. Pada bait ini penyusun memberi peringatan untuk menjaga sifat tafkhim pada huruf ra dengan dalam kata ar-rahim sebagaimana pada kata ar-rahman. Kemudian beliau mengatakan bahawa cara berhenti pada akhir basmalah sama dengan cara berhenti pada akhir isti'adhah. Hal ini disebabkan keduanya diakhiri dengan huruf berharakat kasrah. Sehingga rincian cara berhentinya adalah seperti berikut. Waqaf dengan sukun 2 harakat, waqaf dengan sukun 4 harakat, waqaf dengan sukun 6 harakat, waqaf dengan raum 2 harakat. Boleh macam tak tahu boleh. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya Ar-Rahim. Mi tiga. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Okey. Apakah dalam membaca mad asli dan mad lain yang hukumnya sama dengan mad asli boleh menggunakan metode ayun? Ayun maksudnya pada prinsipnya metode apapun bisa digunakan dalam tilawah selama bertujuan untuk mengamalkan kaedah atau mempermudah pengamalan kaedah-kaedah tajwid. Artinya metode tersebut tentu begitu pula metode-metode lain boleh digunakan. Masuk ayun tak dengar Is. Putus. Putus ni tak dengar, putus. Alamak. Tak payah tanya apa masuk metod ayun. Ayun tu macam apa? Ar-Rahim. Dia mengayun, melagu lah. Ayun. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayun lah. Mengayun. Tak mahu suara mengayun. Maknanya apa? Ar-Rahim. Tu ada ayunan, tak mahu. Tapi dia kata boleh? Boleh tapi jangan terlampau ni sangat. Jangan lebih-lebih lah. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai metode yang digunakan malah melanggar kaedah-kaedah tajwid. Inilah dia. Atau menjatuhkan pembaca pada lahan. Seperti mengayun bacaan pada kalimat yang tidak terdapat mad sehingga terjatuh pada isba'. Mengayun bacaan terlalu lambat pada mad asli sehingga terbaca lebih dari 2 harakat.
Dan di antara kekeliruan yang sering terjadi adalah metode yang terlalu menekankan pada irama namun mengabaikan aspek tajwid yang seharusnya menjadi pokok pembelajaran. So itulah dia punya. Tak boleh sebenarnya. Lagu-lagu ni sebenarnya tak payah. Panjang-panjang je lah, pendek-pendek je lah, tak payah nak berlagu-lagu kan. Baca biasa dah lah, ikut tajwid. Ikut tajwid. Kan banyak kita kan. Terutama sebakah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Itu kan dia banyak huruf. Dia nak baca 6. Dia nak buat 6. Dia nak wakaf dengan 6 harakat. Siapalah kita kalau nak tegur, betul tak? Siapalah kita baru belajar. Macam mana nanti orang kata baru belajar sikit dah nak tunjuk cakadak. Padahal itu yang sebenarnya. Kan, betul tak? Betul. Aduh, hai. Okey, baca Quran pula. Ada nak tanya? Okey, Makrah dulu. Bayu ingat tak apa sifat berlawanan kan? Mana Bayu? Sifat berlawanan ingat? Sikit. Tak nak sikit-sikit, kena banyak-banyak terus. Kata orang surah. Minat kalau boleh Bayu ajar orang surah tu. Betulkan orang surah tu yang betul-betul banyak salah. Abai Wan kena betul tu. Kat mahrif dan sifat huruf ni. Minat kalau boleh anak lelaki kena betul. Nak kena tukar penampilan, kena pakai kopiah, pakai jubah, baru boleh. Tak payah tukar tu, tak payah. Iwan matakkan makrah dan sifat huruf je Wan. Cara sebut betul berhuruf lidah betul, Iwan tetapkan yang tu. Makrah tu Iwan beri tepat, lepas tu dengan sifat dia. Lepas tu boleh gasak habis lah kat orang surah. Nak tukar pun tak ada mak. Dah jubah. Tak ada, kita bukan tak. Inilah at least kita tahulah kan cara-cara kita, bukanlah kita nak tunjuk kita pandai, tapi at least orang soal tu kita boleh jawab gitu. Mana ada orang nak soal, dia tak ada nak tanya je Mi. Ya, mungkin sekarang tak tanya tapi satu hari kita tak tahu. Jadi Iwan takkanlah Iwan pengetahuan dalam makrah dan sifat huruf. Baca betul-betul, baca buku banyak-banyak, insya-Allah boleh. Kalau hak dunia boleh, Al-Quran ni lagi lah dunia akhirat. Ini dah 60 dah. Iwan alhamdulillah lah awal lagi. Ini dah 60 je. Baru ni ya Allah, banyaknya dosa mi, banyaknya salah baca selama ni. Tak tahulah, mudah-mudahan Tuhan terima lah. Amin. InsyaAllah. Biar lebih pada mi lah, jangan kurang tu je. Yang mi duk tekan, tu pun nasib baiklah terbuka juga pintu hati. Berapa lama dah mi duk doa, orang duk ngajar orang lain, anak-anak tak nak juga, seorang pun tak nak. Ini baru nak, dah 2 dah tak tahu, 2 lagi dah syahid dah. Dah syahid dah 2. 2 hari tak tahu. Oh, insyaAllah, jangan risau. Recording ada. Recording pun tak baca. Cucu nampaknya jah je lah, lain-lain tak ada lagi, tak apalah, biarlah. At least ada seorang. Belajar. Kata pandai tak? Mi bukan pandai tapi Mi tahu sikit-sikit. Tu je. Nanti pergi ajar Mika lah sikit-sikit. Bila Mika dah start kena belajar tajwid apa semua, pergi ajar lah sikit-sikit. Dia belajar satu-satu je lidah kat mana. Satu-satu biar dia faham. Lepas tu okay. Tapi sebutan dia dah okey dah. Biasa. Tak menjadi masalah dah. Mika sebutan okey je. Tapi nak suruh dia faham, nak dia cerita kat orang tu. Macam Imam Masjid Negeri Selangor tu kan. Dia kata tak belajar sifat dan muka, jadi dia nak cerita tu tak boleh, dia baca betul. Memanglah kita orang awam baca betul okey dah, tapi kalau orang tanya kan tu lagi baguslah kan. Macam mana lidah, suara kita macam mana, suara terlepas macam mana, suara tak terlepas macam mana, kita boleh cerita tu. Tapi kalau tak belajar Betul. boleh nak cerita dengan detail lah, baca okey lah, baca tak ada masalah. Okey. 171 kan? 171 betul? Okey Baywan, 171. Baywan baca. 171, okey.
Dia tegak biar suara biar jelas. Oh. 1.6 kali boleh 1.6. 2. وقطعنا نتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Huruf Bismillah. ta tu biar suara di dalam tau. Jangan keluarkan. Dia macam ni, macam ni kan? Ya sebab dia itibak ni maknanya penuh mulut. Tu Mi nak cerita. Sekarang ni Mi perdalamkan apa. Dia sifat itibak ni maknanya memenuh mulut. Jadi suara dia macam dia duduk dalam mulut. Dia kan macam dalam. Jadi yang keluar asyad ke dalam, ke gaul. Oh. Nampak kan? Ba, sa, ta, za. Itu semua tu memang suara dia ke dalam. Bergema di dalam. Dia bukan saya ta, bukan suara udah. Saya ta ke dalam. Okay. Baca Al-Fatihah dulu kan? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, soal jaga huruf tak. Satu lagi Iwan, an jangan lagi sangat. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, jangan lagi. Bagi hak huruf mati dan bagi hak mim mati. An'amta. Lagi. Si. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa Nuah jangan walabda, bukan walada, walabda. Okey, Nuah kena. Nuah belajar insya-Allah. Walabda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. Boleh ambil easy. إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى
Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ma razaqana. Qalah surah dia ada bunyi macam tu. Seolah-olah dia ada baris. Ma razaqana. Nah, dia tak ada, dia tidak terbit suara, dia ada lantunan. Dia syidah dia ada lantun, ada dan lantunan. Jadi razaqnakum. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Walakin king dia terus ke huruf kaf. Ni ikhfa nun dengan kaf dia terus ke belakang. Kaf dengan kaf. Cuba ingat tu, ni huruf ikhfa. Walakin kanu dia seolah-olah dia duduk belakang huruf kaf. Dia seolah-olah dia dengar tu di kaf. Sebab nun dah dia dah standby nak huruf nak sebut huruf kaf. Jadi walakin kanu, tapi dengar tu tak ada. Tapi suara tu duduk di belakang, duduk dekat dengan kaf dah. Walakin kanu, boleh? Walakin kanu anfusahum yazlimun. Huruf kaf dah sedap dah sifat dia. Okey. Wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Kawan, sujadan, bukan sujadan. Dia kena masuk kat nun. Sujadan. Dengung kat nun. Jangan sujadan. Dia nak kata dia bukan tersyidah. Sujadan, dia dengung kat, jangan jelaskan tanwin tu. Tuan terus masuk ke nun. Sujadan, dengung macam tu. Cuba sekali, sujadan. Wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Satu lagi Min nak tunggu Abang Iwan. Kalau Min mati, Nun mati jangan ada bunyi. Jangan Abang Iwan macam ada bunyi ekor dia tu. Anak macam tu. Contohnya Min perhatikan bila Iwan baca Nun mati dengan Min mati, lahum azam. Lahum macam ada ekor sikit. Jangan ada. Jelaskan. Lahum kalau Nun mati pun macam ada ekor juga Abang Iwan. Abang Iwan dulu Abang Iwan baca okey dah. Macam katalah minha, jangan minha, tak mau ada nak. Minha, jelaskan betul-betul mati. Jelaskan. Minha, jangan minha, tak mau gitu. Sebab Abang Iwan ada ekor, Abang Iwan baca. Abang Iwan jaga-jaga. Okey, Is pula. Lagi apa nak satu lagi huruf Is dengan Abang Iwan, Min nak jelas.
Bila qi jangan qi. Dia bukan itbaq. Dia ingat dia huruf istilah dia ada 8 kan. Ghain fa dot satu. Dalam huruf istilah ni jadi jangan qi. Qi aja. Jangan qi. Kalau qi tu je itbaq. Dia ada itbaq. Dia istilah saja. Jadi qi ri gitu. Rin qaqah tu dia ketebalan dia tak sama. Ketebalan dia tak sama. Okey. Jadi qila jangan macam tu Okey. Ingat huruf ni. Istilah dengan Okey, Is baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا عذابا شديدا Dengan lidah. عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Sifat dha yang ada pada dha. Dha, huruf pada sifat pada huruf dha, saya rasa dia ada dha, udara keluar, hams. Dha, hams. Bukan dha. Dha, kan? Dha. Bukan ada hams ke? Tak ada? Dha mana ada hams? Tak ada udara Tak ada. Dha tak ada. Tak ada. Dia tak ada udara. Dia maknanya dia adalah Itbaq. Yang kedua isti'la. Isti'la, itbaq tu for sure. Sebab dia huruf tebal dan dia penuh mulut. Lepas tu dia adalah
Suara terkeluar. Suara keluar, udara tertahan. Betul. Huruf jahar. Jahar. Udara Dan? tertahan. Suara, Macam mana? suara dia. Itu udara terkeluar, udara tertahan, Udara suara, suara tak tertahan. suara terlepas. Udara Terlepas. kemudian dia tak ada sifat tak tunggal. Terlepas apa dah? Lupa dah. Suara terlepas adalah Suara terlepas huruf khawa. Kena ingat semua tu kalau kita tak ingat kan. Dia ingat bahasa Melayu je lah. Penuh mulut, lidah, lidah, lidah ke bawah lidah ke atas je. Lidah, hujung gigi. Hujung lidah keluar. Keliling lidah semua dia akak terangkat. So, penuh mulut. Kalau penuh mulut itibak. Belum Isti'la, lidah terangkat. Lidah meninggi, pangkal lidah meninggi, bukan lidah terangkat, pangkal lidah. Pangkal lidah meninggi, betul. Pangkal lidah meninggi. Tengah lidah, penuh mulut, keliling. Hujung lidah ni apa dah tadi? Kuatkan. Sebab tu payah sikit dia. Dia hujung bawah tetapi keliling lidah tu melekat ke atas. Wow. Sebab tu kan Is kata dulu kena ada gelembung pipi kan. Sebenarnya tak payah. Ni dia automatik tu jadi tu. Wow. Sebab dia macam mangkuk gitu kan. Dia ada keliling lidah. Maknanya kalau tak terkeluar kat pipi. Asalkan sebut betul. Wow. Tapi lidah tu wajib keluar. Hujung lidah. Kalau tak keluar dia salah sebutan dia. Betul tak? Lazat. Betul. Allah salah lah Allah. Memang tak betul lah. Gitu. Tapi satu lagi okey nak tanya. Antara 29 huruf hijaiyah Abaywan dengan Aisyah, ada 4 huruf yang memain 2 peranan. Apatah 4 huruf tersebut? Abaywan boleh jawab tak? Abaywan dulu. Macam mana? Soal ulang. 29 huruf hijaiyah, alif sampai ya, ada 4 huruf yang memainkan 2 peranan. Apakah huruf-huruf tersebut? Boleh cerita? Ini kena betul-betul faham. Tahu ni. 2 peranan, apa maksud 2 peranan? 2 peranan ni, 2 fungsi lah dia. Satu kat sini, satu kat sini. 4 huruf dalam tu. Ni mesti tak baca. Alif, waw, ya dengan hamzah. Alif waw ya, huruf mat. Lagi? Waw kat mana? Ya. Okey, makrah waw. Makrah ya kat mana? Alif memang dia sentuh tempat je, dia tak ada kat lain. Wow, dekat. Bibir lah. Waw bukan bibir kan? Berbulan. Kan dia kata jaga cincin. Waw bibir dan muncung tirus. Muncung dulu. Wow. Bukan wow. Maknanya yang muncul tu, yang memainkan muncul tu adalah sifat baris hadapan dengan waw saja muncul mulut. Lagi? Huruf ya? Mana pula alif waw ya? Ni mim nun dengan waw ya. Alif tak ada kan? Dia dah cakap alif tu mat sahaja. Mim nun waw ya. Baru tahu. Waw Okey. dan ya huruf mat. Maknanya huruf mat tu daripada mana ke mana? Dia tak cakap. Boleh Mimi cakap. Bibir kan. Waw dengan ya memainkan peranan satunya mat. Mat maknanya dari kerongkong, rongga kerongkong ke rongga mulut, memanjangkan suara.
Memanjangkan suara di dia maknanya perang ialah sebagai huruf mat. Yang kedua, makhraj dia kalau ya di tengah lidah, dua bibir dimuncungkan. Boleh, itu cara jawapan dia, itu dua peranannya. Satu sebagai mat, satu lagi sebagai makhraj lah. Makhraj dia. Di mana makhraj dia? Wow di Wow di dua bibir, muncung dan dibulatkan. sebab tu lah kalau bila Tengah lidah. sebab tu kalau misalnya cakap kalau ya bersabdu, jangan kata ya, iya kan. Kalau kata ya, itu dia kan. Kena ada rasa tengah lidah kan, selalu cakap ada tegangan di tengah lidah, itu baru betul-betul ya yang berbaris. Kalau jadi mat, tak mahu. Ya, dan macam iya kan, nak budu iya kita mahu iya rasa tengah lidah tu. Kalau tak Kalau tak dia jadi mat lah, dia tak jadi apa? Dia tak jadi apa? Itu sebab dia ada sabdu, ada syiddah. So memanglah kena syiddah dia tu. Kan? tapi ada orang baca pun dia tidak ada tekanan di tengah lidah kan. Kalau tak ada tekanan di lidah lah. Dia akan bawa makan bawa. Dia baca seolah-olah tak ada syiddah. Dia kena ada syiddah. Kalau ya sahaja, dia tak adalah nak di je lah. Tapi mengubah maksud tu jauh beza. Jauh kepada cahaya mata. Kalau bacaan mat dengan bacaan syiddah jauh beza lah. Jauh beza lah. Dia ada cahaya mata kita sembah. Okey, dua huruf lagi. Mim dan nun. Mim dan nun. Untuk dirapatkan lidah dan satu function dia sebagai makhraj, satu lagi pertemuan dua huruf. Dia dengung. Al-Kaitum, kedengung yang hanya nun dengan mi saja yang berhak dengung, yang lain tak ada kena guna dengan dengung. Sebab tu ada naik hidung. Ram al-ghun. Yalah. Hamzah jangan naik hidung, ain pun jangan naik hidung. Selalu orang kata tak mau. Lebar mulut je. Kalau kita tak lebar mulut jadi naik hidung, tak mau. Lebar je mulut. Jadi dia tak akan naik. Jadi dua boleh faham sekarang. Kalau kamu tanya sekali lagi boleh ingat InsyaAllah. Lektor pun macam ni juga, dia akan antara empat huruf apa yang ada dua peranan. Itu yang betul. Ya, itulah. Okey. Sebab tu Abang Iwan kena hati-hati Abang Iwan. Kalau mim mati, nun mati, jelaskan kematian dia. Jangan ada eku. Minha, tak mahu. Minha, tak mahu. Minha, jelaskan betul-betul. Kata lesson lagi. Humwa, tak mahu humwa. Jadi idgham, tak mahu. Humwa, macam tu. Setiap min mati, nun mati, jelaskan kematian dia. Okey. Lagi ada apa lagi? Tak apa ni lambat sikit pun sebab Jah tak ada ni, Jah pergi Melaka. Kalau nak lama sikit pun tak apa, nak bincang makhraj sifat. Ada nak tanya? Isa ada nak tanya apa-apa? Macam tak ada lagi. Baiwan? Nak baca-baca Quran sikit lagi boleh? Boleh. Baca Quran sikit. Baca. Okey, baru continue Ada 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia rujuk ke dalam ya Wan. Ambil masa. Tak boleh ingat tu. Wa idna qad
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Abang Iwan cuba jangan lakum, kum. K-U-M bukan K-O-M La'allakum tattaqu. Beza dengan la'allakum. Dalam Arab dia tak ada O, dia ada U je. La'allakum, bukan la'allakum. La'allakum. Semua tum, hum. Semua. لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Puan jaga huruf ifat tu. Takut jangan ke dalam suara dengung. Dia suara tu di belakang huruf ta. Takut dengung tu di belakang huruf ta. Dia dengung tu tak ada, tapi dia suara tu di belakang huruf ta. Jangan takut tak mau ke dalam takut. Ifat memang kena betul-betul belajar dan kena tahu betul-betul, kena tahu makraj. Kalau makraj dia depan, suara tu ke depan. Kalau makraj dia ke belakang, suara tu belakang. Kalau makraj dia duduk tengah lidah, dia pun suara di tengah. Suara di tengah lidah. Cepat sekali. تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Belum puasa dah, Ana. Belum jaga. Ana, tak jangan Ana, jangan ada ekor nun tu. Abang tak puasa mungkin sebab abang ada berasa macam tu kan. Is dengar tak? Ada rasa macam ada ekor kan? Macam ada detik sikit lah. Macam ada sikit lah. Terus dia jelaskan je. Dia maknanya izhar kedua-dua. Jangan tak mau macam tu. Abang sebab abang dah biasa baca. Jadi orang dengar tak tahu sifat. Dia kata dah betul dah. Memang kalau abang baca dengan orang biasa dah betul dah. Tak salah dah. Tapi hanya nak sikit-sikit je lah nak ubah tu lah. Sikit-sikit ambil masa juga. Sifat kita kena bertalaki gitu. Okey, teruskan. Baik, Wan jaga-jaga kalau nun mati dengan min mati tu jelaskan betul-betul kematian dia. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. Jangan lahum. La'allahum. ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. Betul-betul di hujung lidah. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان.
فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Iwan baca ya tu betul. Idgham Iwan sedap dah. Main yang betul tu sedap tu. Okey, Abang boleh ingat tak baris yang keempat tu? Yal hazza, kalau nak sambung apa hukum dia tu? Ingat tak? Sa dengan za. Satu makhraj berlainan sifat. Apa dia? Idgham apa? Ya, ni yang mana ni? Baris yang keempat daripada bawah. Oh. Yal. Tapi kalau sambung. Yal hazza. Aha, kalau sambung bunyi za lah. Has tu tak ada. Hukum dia? Hukum Allah. Dia tahu lah. Iwan tanda. Mutaja ni sign idgham mutaja. Idgham mutaja. Okey. Ni idgham bawah makhraj dan sifat sifat makhraj yang sama, sifat berlainan. Sifat sama, makhraj berlainan, mutaqa. Apa? Sifat sama, makhraj berlainan, mutaqa. Sifat sama, makhraj berlainan. Berlainan makhraj. Jadi mutaqa lah. Kalau berhampiran makhraj, bukan berlainan, berhampiran makhraj. Kalau berlainan makhraj tu ada yang jauh dia panggil mutabaidan. Berhampiran makhraj baru mutaqa. Kita hanya kaki lari je kita punya iman. Lam dengan ra, kaf dengan qaf. Lepas tu yang ni ada 8 aja. Kan? Mutajah ni ada 8 aja. Nanti tengok dalam buku, baca buku. Dia ada 8 huruf. Dia ada 4 jari. 4 jari. Okey, Abang boleh cari mak badar tak? Syibih badar ada nampak tak kat sini tadi? Ada tak syibih badar? Syibih badar tak ada. Syibih badar. Oh, tak ada. Nampak? Okay. Boleh? Mak badar tak? Mak badar baris yang kedua. Ataina khudhu ma ataina. Lepas tu lagi banyak ni. Lepas tu Adam. Ada tu mak badar juga. Banyak mak badar banyak. Okey lagi. Mana banyak? Okay, tak jumpa. Abna. Ayat yang ke 184, 174. Wasilul ayah. Tu pun mak badar tu. Alif lam, qamariyah, lepas tu ada hamzah tengah-tengah. Itu pun mak badar. Nampak? Oh, banyak. Memang banyak. Atainahu ayatina. Ayatina. Ayatina mak badar. Syibih badal je tak jumpa. Syibih badar tak ada. Mak badar banyak tu. Jumpa? Baik jumpa tak mak badar banyak tu? Yang dengan alif, hamzah dengan alif. Tapi yang alif jumpa.
Shibih badal macam mana? Macam mana Min? Shibih badal macam mana? Shibih badal dia tak duduk awal perkataan, dia duduk tengah atau hujung. Tengah atau hujung. Macam Al-Quran kan. Alif. Al-Quran Ra'ufur Rahim saja. Dia sama di tengah atau hujung. Maknanya di belakang ayat, di belakang perkataan ataupun di tengah perkataan. Kalau dia akan jadi mat badal. Kan? Maknanya Hamzah jumpa dengan huruf mat lah, senang cerita. Gitu. Dia buat hukum. Hamzah berjumpa dengan mat. Yang ni apa? Itu Kak Sakinah ni pun dah tahu belaka dah baca kan. Okey Abang Iwan. Qal al-qasasa, sad dengan sad. Apa tu panggil? Baris yang ketiga daripada bawah. Al-qasasa. Faqsusi. Faqsusil qasasa. Apa tu? Apa hukum dia? Ataupun yatafakkaru bukan salah itu. Betul lah. Faqsusi dengan al-qasasa. Sama sok. Faqsusil sok dengan sok. Sok dengan sok baris di hadapan, sok baris di bawah, lepas tu sok baris di atas. Dua tu sama. Mutamak. Mana ada tu apa-apa. Dia tidak ada hukum tapi nama dia mutama, kita dah belajar. Ada, tengok dalam buku. Mutama kabir. Dia bukan hukum, pertemuan. Dengan baris di bawah, itu pun dia panggil pertemuan dua huruf yang dalam huruf yang sama, dia panggil mutama. Mutama kabir. Mutama kabir ada tak? Ini nak suruh je, biar duduk kepala tu. Tengok kan. Mutama kabir. Okey, sok dengan sok tu pun mutama tu. Mutama kabir. Mutama kabir, dua-dua berbaris. Satu huruf yang sama, makrah yang sama. Kat mana is mutama dalam buku ni? Sebab Pak buat nota yang utama tu. Saya tak ingat tapi sebab Pak buat nota yang utama tu. Dia ada kan? Dia ada. 114 kot. Tengok mutama kabir Okey, muka surat 114 kan? 124. 124. 124 Abang Iwan buka. Nak suruh Abang Iwan faham. Mungkin Abang Iwan tak nikit. Mutamasilan kabir. Hukum. Tengok kan? Mutama selain kabir ni dia bukan idgham, dia pertemuan dua huruf yang sama. Sama makrah, sama sifat. Hukum mutama selain ni mutama selain. Ni dia kita hukum idgham. Tapi kalau dia betul-betul kalau dia pertemuan dua huruf tu dia tidak hukum, dia hanya panggilan. Maknanya dia ada mutama kabir, mutama mutlak. Mutama mutlak kalau satu mati, satu hidup. Satu hidup, satu mati. Kan? Ingat tak? Kalau kabir, satu hidup. Kalau kabir, satu mati, satu hidup. Ingat? Ingat. Tu. Abang Iwan macam tu je Abang Iwan dulu. Nanti lepas tu kita tengok buku. Kita nak ajar orang, kita kena lebih kan. Hidup kalau mutama saghir mati bertemu hidup. Mutama kabir hidup. Mutama mutlak hidup mati. Hidup mati. Sebab itulah kalau kita nak cerakinkan yang setiap huruf yang bersabdu,
Bersabdu kan, satu mati, satu hidup kan? Sebab tu dia panggil sorang. Sebab tu setiap huruf yang idgham wajib satu mati, satu hidup. Tu dia panggil sorang lah. Idgham sebab dia masuk terus idgham. Tapi Dia kalau dia adalah satu huruf yang hidup bertemu dengan huruf yang ada syiddah, dia akan jadi mutlak lah kan? Dia jadi idgham lah. Kalau satu kata Ghafurur Rahim kan, ra tu mati, ra bersabdu, dia baru jadi idgham. Kalau dia sendirian, dia ni idgham. Mim dengan mim kan, pertemuan huruf yang hidup dengan syaddah, dia akan jadi idgham. idgham. Kalau satu sabdu, satu mati, tu baru diidgham. Tapi kalau huruf tu dua-dua macam qaf tadi kan, sosa tu dia satu hidup satu, tu dia baru jadi mutamar, dia tak jadi idgham. Idgham lah. Okay, faham. Bukan idgham tu kat situ dia panggil mutamar kabir, mutamar sore, mutamar mutlak. Abang Iwan faham tak Abang Iwan? Faham. Okay. Abang Iwan? Yang Iwan ingat kalau mutamar ni dia ada hukum dia. Sebab nak diidghamkan, nak diizharkan kan. Kalau macam cakap ni kososo pun mutamar, mana hukum dia dekat situ? Dia bukan idgham, kat situ dia mutamar saja, mutamar kabir. Tapi kalau idgham, kalau dia ada sama huruf satu ni, yang satu lagi ada sabdu, tu baru idgham. Nah, yelah, Iwan tu ingatkan yang mutamar ni biasanya ada hukum dia. Yelah. Tu ada gunnah dia kan, ada tu lah. Kalau tak, macam mana dia? Yelah, kalau ni tulisan saja lah, daripada segi tulisan. Cuba Kalau kan macam tu, banyak je lah huruf-huruf yang mutamar tu. huruf mutamar, lepas tu huruf yang mutakariban tu lam dengan dengan kaf kan, tu dia panggil mutakar, Kaf, lam, ra kan, mutakariban. lam dengan ra tu je. Mi nak suruh faham tu dulu, nak boleh faham tu bukan senang. Mi dulu ingat ke semua huruf yang sama tu idgham. Walau sama, kalau dia tak ada sabdu, dia tak idgham, dia jadi kabir saja. Boleh Abang Iwan boleh faham tak? Bila dia ada sabdu je, huruf yang kena ada sabdu baru dia idgham. Kalau tidak, dia tak akan jadi idgham. Tetapi dalam huruf yang sabdu tu, dia mengandungi dua huruf kan, satu mati, satu hidup, tu baru dipanggil sore. Nampak nampak tu nak faham tu je. Nanti sekali lagi Min buat kuis pala faham dia sampai faham. Sekarang Abang Iwan faham ke masih celaru lagi, masih tak ni lagi. Masa itu tak apa, nanti Min kita selalu dia akan dapat, insya-Allah. Min pun nak boleh dapat bukan senang tu. Min dulu ada baca buku, lepas tu dengar YouTube je. Lama-lama bila Mi terang kat anak murid, barulah Mi makin faham. Sebab jarang kita nak benda-benda macam ni, jarang kan. Tengok dalam YouTube. Kadang-kadang YouTube pun tak betul juga. Dia bagi penerangan. Macam contoh Nun waqi'ah, nun iwak, tak ada banyak orang kata nun iwak tu Abang Iwan baca tadi kan, yang tanwin. Banyak kan orang kata nun iwak, tak ada kena-mena nun iwak, tak ada kena dengan nun waqi'ah. Itu adalah pertemuan dua huruf yang mati. Oh lupa, mat iwak apa dah Mi? Mat iwak di akhir perkataan, baris dua, di akhir perkataan ada huruf ada. Okey, ingat dah. Okey. Mat iwak. Mat iwak lah kan? Bila huruf di akhir tu sama ada huruf mat, dia ada tanwin. And then dia akan ada sifat mendatang lah. Kalau dia sambung akan jadi sifat mendatang. Kalau berhenti dia jadi mat. Mat iwak ni terjadi kepada huruf yang terakhir, di mana huruf terakhirnya adalah berbaris dan jawapan dia.
berada di akhir perkataan dan berakhir dengan huruf mat. Bacaan dia 2 harakat. Tapi dia ada tanwin. Tanwin tu hanya tanwin baris di atas saja kan. Dia tak ada baris depan, baris di bawah tak ada. Baris di atas saja. And then dia boleh membawa sifat mendatang sama ada ifat, idgham. Ifat dan idgham je. Kan? Boleh? Macam mana? Dia akan boleh membawa sifat mendatang bila ada, kalau dia nak sambung dia ada sifat mendatang dia panggil. Betul. Huruf sama ada idgham ke ataupun ifat. Gitu. Okey, boleh faham lah. Izhar tak boleh lah. Izhar pun boleh kan? Ifat ataupun idgham. Ikhlak tak boleh, ikhlak dia tak ada, dia tak ada ikhlak, dia baris 2 dia. Izhar. Ikhlak tak ada. Izhar. Izhar boleh ha. Izhar, idgham dan ifat. Okey. Ada apa lagi baris? Baris lagi. Ingat baris, kalau sebut baris jangan ma, ni. Cara sebutan baris pun nak kena betul juga. Kalau tak betul pun jadi baris bawah i ke bawah i gitu. Kalau baris domba betul-betul muncul. Muncul terus. Betul-betul muncul terus. Ada apa nak tanya lagi? Tak ada. Baik, Ais tak tanya dah? Tak ada kot. Okeylah, kita berhentilah. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imam. اللهم ذكرنا وما نسينا وعلمنا وما جهلنا وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بالصبر صدق الله العظيم. Okay, baik.